Jom aku bawa korang tengok rumah ni. So basically rumah ni ada 5 bilik, semua owner sewakan. First floor yang korang akan nampak adalah, terus korang akan nampak dapur. Dan dekat sini ada satu bilik. So yang paling best dekat dapur ni adalah backyard dia lah. Owner buat wet kitchen dekat backyard dia. Disebabkan tempat ini memang high demand of rental, living hall pun owner sewakan tau. Tapi sekarang kita tak boleh nak buka sebab ada tenant yang duduk dekat sini, so agak privacy. Tapi aku akan letakkan gambar living hall. So kita pergi next level, tu tingkat yang ketiga, sorry tingkat yang kedua. Dekat tingkat ni in total ada 4 bilik, 1 bilik air. Alright, so bilik ni saja yang kita boleh akses. Kita boleh tengok lah, ni dah ada penyewa, but kita percaya masuk. Dan kiri ni bilik yang seterusnya, kita tak boleh nak masuk sebab privacy untuk tenant. Dan ketiga dan keempat. So memang owner nak jual rumah ni agak urgent sebab owner dah malas nak fikir pasal rumah ni. Memang 150,000 below market value. So siapa yang planning untuk buat investment, room rental, memang sangat-sangat bagus. Location pun sangat bagus, dekat tengah-tengah KL, which is nak pergi LRT pun sangat dekat, boleh jalan kaki saja. So jangan lupa, macam biasa, contact aku.